Assalamualaikum semua. Selamat hadir ke channel aku kembali je hujan. Oh, kau nampak aku tengah siap ni. So, sekarang ni aku tengah tunggu Kumbi untuk aku. Hari ni aku kena pergi KL. So, aku ada first time untuk tournament Digimon, Evo Cup dan juga tournament Atomic Cup lah. So, Atomic Cup hari Ahad dekat Toys Bar. So, hari ni ada Evo Cup dekat Tosi Ban ke rasa, tak tahu, aku lupa nama nanti aku tak dekat sini. So kita orang akan gerak ke KL. So hari ni aku gerak bertiga. So aku, Kumbi dan juga Zeno tengah tunggu dia orang. So hari ni vlog aku lah. So aku dah lama tak buat vlog. Video aku pun dah lama tak upload. So aku rasa memang aku dah kena buat vlog. So maybe aku akan buat vlog perjalanan aku ke KL. Hari ni pun baru pukul 8.41 mungkin Kumbi sampai ke rumah aku dalam pukul 9 suku macam tu. Kita akan gerak. Maybe sampai ke Ana harap sebelum pukul 2 lah. Sebab aku nak tunggukan Zeno dekat MRT. Okay, so bangun pagi tadi aku pergi dah sempat lah. Vlog. What's up guys? Kita nak pergi movie ya. Ni sebab Ni? Mantap. Baru sampai tapak. mana? Ha? Tu mana stay? Tu mana? Tu kan? Ngantuk siap. Sekarang kita kat mana, Zeno? Ya, dah sampai tapak dah. Bunyi je jauh. Kumbi ngantuk. Kecil. Balik. Abah nak escape. So kalau ikut sekarang ni yang main Evo Cup aku dengan Kumbi. Ni main Go. Main Go. Main dia apa ni? Dia main TS lah. TS. Nanti dia share, aku share deadly dia. Ya, apa udak-udak ah. Okay, baru sampai di Odi. Hantar Zeno. Kita nak fikir nak bagi tahu ekor ke nak lepak ni. Sekarang jam pukul 1.35. Menghantar wakil Perak menumpahkan darah di bumi Kajang. Ni tak best. Ni stay di atas. Sini kan? Ni beli barang. Ni kan? Stay di atas. Isteri atas. Di atas. Di atas. Apa kan? Lambat loceng. Oh. Assalamualaikum. Di mana bang? Di atas kan? Nak tengok barang? Boleh. After that you start to do the next time you discuss Dia beli pada sah. basically when you want to discuss point kan, let's get it up. Because of
Ada apa kun? Ada apa kun? Hari ni mesti mencari Tak ada single. Tak ada buka single. Standard Hero. Sendiri. Weh, ni berapa? Apa? Pedis tau. Ya, besar ni pun 400. Aku tu ada senang nak kita. Asal LM murah? Perfect order. Ni 4 bulan eh. Ah, dia murah. Kira murah. Kira boleh lah harga-harga sekarang jual. Sebab biasa pedal lain buat RM1,300. Malang booster ni kan. Malam masa ni 30 kan. Sana. Single. Oh, that. You beritahu dulu siap. Sebelum you nak discard, masa discard tu you boleh. Oh, so I can discard anything lah when I discard, just show them this, then strike lah. You use this one. Eh, bang. You remove then you start. Oh. Mana? Oh, so basically, technically, Satu. if I don't have the Ah, bridge, no. I can discard Nak buat anything. ammo mati. Ni mana ni BT9 ni? Mana? Ha? Ni BT9. Or just the Lama-lama. need to discard anything. Oh, Oh, ni kau Simon lah. because yesterday everything there, like, what is this card doing? Single card tak ada bang, memang ada ni. Yang ni deck bang. Oh, deck. Oh, single card. Single abang nak apa? SR, AA, umum, Oh, nak tengok SR. SR kan. Digimon Abang main ni game takkan saya nak bagi tu. Ah, ya. Atau main pun saya main kok. Atau main sini dah. Korang kan? Sana kat Perak pun dah tak ada dekat. Ini pun apa, Tomen pun dia orang kerja Galaxy Cup, dia orang tak macam Oh, main TCG diamond. lain Oh, kan. oh, TCG ya. lain dia orang kejar je. Kalau dia nak buat, dia kena buat tournament tu PR lain. Betul. PR, dia buat PR sama, Memang- cuma tambah foil. Memang- Siapa nak? Siapa nak dengan pisang lah. Mencari makna. Makna kau faham habis. Mana? 18. Ya bang? Sekali. Ni main Evoca. Kita orang daripada Perak. Oh, dia buka. Hari ni gaul bang. Oh kau, Evoca kita orang. Dia ni, dia kau. Terkejut Ha? Gaul? Dia buka bagi jauh. Kau cari apa esok tadi? Digimon, Gamma mana dah buat. Makna tak ada, memang lebuh. Kedai baru buka ah. Kedai dah lama bang. Tak, orang masa. Pukul 12. Ada belah. Oh. Kita orang punya kedai hari kita orang cuti Senin Selasa. Ah. So kalau ada orang mesej Senin Selasa tu memang susah nak Oh dapat ya. masa. Oh. So kalau ada orang abang tu mesej Senin Selasa, Oh. kena tunggu Rabu baru. Oh. Basically Rabu Khamis kita orang buka pukul 2 Okey. sampai pukul 11. Oh. Hari Jumaat 3 sampai 12. Hari Sabtu 12. Hari Ahad 12.9. Oh 29. Ahad tu kenapa sampai pukul 9? Sebab 5.30 kita orang dah habis tournament. Oh. 5 petang tu tournament last, 6.30 dah habis. Ni akhir kan. Yang main level 4 lah. Atas tournament je lah, bawah store lah. Kira kedai lah. Shop lah. Shop lah. Atas kalau macam ni tournament besar kan, gaul semua tendang ke atas. Oh, nak atas kalau tournament Draft kita tak biasa. boleh. Digimon ke? Atas terus. Terima kasih bang ni. Nak tengok ini. Oh takkan. Cuci mata. Cuci mata bang balik Cuci mata. Cuci mata. Cuci. Dalam aku boleh cuci. Lagi tu cuci. Tak cuci ni. Oh. PR ini. Dia susun by one ni, sudah ada gap. Oh ada gap lah. Dia susun by one Ni banyak consignment lah. Orang yang sini yang handle Digimon dia sangat stress kalau benda tu tak ni. Oh ya. Ha. Training. Ni mana? Kau cari ni lagu.
Okay, kau main sikit. Hmm? Kau sekarang galau. Sekarang kalau kita pergi cari barang koktel. Kau kote ya. Ya. Top global. Tak global. Top global. Nasi gepuk. Nasi kepuk. Akira Toriyama. Kira teriam. Oh, check out ATM. Kita dia. Say hi Kira. Vlog. Anda yakin dengan date anda hari ini? Mestilah. Kau rasa aku datang nak main ni untuk menang ke? Jaga beli. Nak dapat promo. Mana? Udah ada orang marah ni. Aku dah tak boleh menjadi malu kan. Datang dia target partisipan ni datang. Tak, kalau aku target menang, kau galak. Baik target participant dulu tu. Dia target partisipan tak ada sikit. Belum start lagi. Ya. Kami Kalau mati ya. Kalau nanti. Kau wakil daripada Perak. Escort kau. Kau tak tinggal kat MRT. Kalian dah tinggal kat MRT je tu. Tapi sebab lambat ke tadi. Padahal sempat lah. Dah dia tidak masuk dalam masalah ni pukul 12 dengan 6. Salah apa ni penat lagi. Tadi kita bagi tidur. Dah tidur. Apa nak ni? Dia ada. So at least kalau dia 0-1 belum okey lah. Kalau dia kalah pasrah kita gerak dulu. Tegak tu. Dia balik dia MRT. Jumpa lah pancing. Dia kalau kita kalah awal. Kau nak pergi ni. Main rumah ni. Ya. Takkan ada atas lagi mana. Hari nak hujan kan? Nak keluar. Kalau mati pasrah dia lagi tinggal itu lagi. Kita nak minta tolong ni dia ambil barang aku. Betul. Rumah aku. Apa lagi ambil minum balik kerja. Hari esok begitu. Settle lah. Esok ke berapa? Kalau kesilahan tak pergi workout lepas ni. Betul. 3. McD pun sedap kan ke? McD sedap kan? Sudah mati. Tak boleh, dia tadi apa? Sebab semua komplit tau. Ada yang nampak dia. Nampak. Saya juga. Jadi semua di atas. Pedal motor semua di atas. Tak nak. Naik asyik. Ya, gelap. Gelap. Semoga tak jumpa dua pasrah. Tak. Nak bawa ni. Oh nak jaga beg. Ya, sekarang kita kat EcoSafe nak beli barang-barang buat koktel. Buat koktel. Oh tadi kat DOD kau Zeno kalah first round. Kalah dengan dia Millennium. So hari ni nak cari barang makan untuk jamuan raya last kat rumah Mara.
Pak Man. Malam ni Mega Millennium. Mega millennial. Macam tidur. Dia datang kan? Hantu you. Menghantui tu. Crash kat oh. Dia kalau dia return tema, Dia tak boleh tengok dia. delete tema. Dia ikut hand tangan lah. Setiap 2 kad. Kau banyak kad kau buang. Trash sampai akan ada 5. Okey. Okey. So setiap 2 yang trash, delete satu tema. Oh. Baru dia tema. Tema je. Tema. je. So kalau hang setting 3, dia boleh buat semua kalau ikut. Tak, dia tengok hand kau. Oh, tengok hand. Dia kata 7 kan. Ha? Buang lah sampai dia 5, sampai tinggal 5. Oh. Maknanya hand kau ada 7. Okey. Dia suruh kau buang bagi tinggal 5. Okey. So kau kena buang berapa? Buang 2. Buang 2. Dia setiap 2 kad yang kau buang, Ha? delete satu tema. Oh, kalau 4 kad 2 tema lah. Macam Leno ada 9 tangan. Memang Ingat? 2. Buang 4 kad. 2. 2 lah, 2 tema. Itu yang member jam. Nak buang pun je, tak tahu nak buang sayang. Oh, jahat lah. Wicked God. Ascend. Tapi dia jangan misplay lah. Millennium ni. Bagi hang. Dia dengan misplay satu. Dia dapat dia tahu lah. Betul lah. Betul. Dapat dia tahu lah. Kata saya kalau nak misplay lah. Tapi tadi dia ibu lah, macam Z tau. Evo sih. Dia tak play lah. Aku Venus kan boleh trash ESS kan. Ibu atas apa? Ibu atas Millennium Moon. Dia kena ajar lagi. Dia tak boleh ibu atas ni kan. Dia tak boleh buat tamu dia. Millennium Kena ibu atas pun. Kalau cuma ESS, immune lah dia. Dia tak boleh suspend. Tapi dia immune. Sakat. Dia pun tak payah suspend lah. Ada dia dah ni. Overclock. Dia attack, dia bounce lagi. Dia cuma kau. Baru sampai PJ. Ni dekat mamak. Tengah tunggu Arisu. Let's go. Kepala macam barai sangat ngantuk. So dah sampai kat PJ, tidur kat PJ. So nak jumpa Arisu lah. Arisu. Mana Isu? Oh, bilak lah. Vlog. Aku dah sampai dekat apartment aku. Tadi aku besok dia barang. So penat nak balik kat Selebang. Reception. Kau gelak pasal apa? Yang ada kat Tosia. Oh, masih hai boy. Ada kira. Tema betul. Awak Aicha. Kacau. I looking for that one. So ada kat Tosia. Malam aktiviti main tema betul. So tengok lah aku main adventure hari ni. No, see. Which lucky? Oh, okay. What's the price for this? So ni yang dia ada. Ada tema.
Yeah, I need it might be So kita tanya orang main apa ni? Orang main semua. Dia main Ica tak main, Ica? Ibu belakang Pakti Taklisan dia pun pakti mana apa satu cek. So nanti anak tu lantak saya nak kerja. Jadi dia baru beli cek. Kalau sampai lantak aku tinggal sampai memang aku nak boleh kerja. Lalu di dia tak saya tak boleh. Biasa apa sebab mereka masih Berapa ni tadi? 60. Banyak kok. Boleh lah. Ada listrik. Jom. Ambil dah betul. macam PCA event tahu sampai suspend gambar 1K. Aku dah tidur tak lena tu. Kiri kanan pasal enjin. Kiri kanan all engine. Rasa semua pasal enjin. Semua legend. Tak ada. Semua. Reno mengemas. Dia memang aku time pelajar tu paling lawak lah. Dia punya enjin lain tu. Macam korang kat hidung kan. Tekak tu bunyi tu. Masing-masing lain spek. Aku punya orang main hidung kan. Dia baik kata tu pening tu. Red Chica. Weh, penat lelaki. Kaki macam ni penat dia tangga lagi. Ni penat ni. Wah. Hang. Tinggal playmat. Okay, so lepas register atau make up, hari tu tak main. Tak nak main, dia ngantuk. Hari tu kan? Apa? Itu make up lemah. So lagi saya makan tu, dia start pukul 2.30. Kau rakam dia rakam kau. Kau nak apa? Orang lagi makan.
Di tengah kau. Siap. Mampus. Habis ya. So Atomic Cup aku main adventure. Zeno main apa Zeno? Atomic Cup? Sakuya. Kumbi tukar dia nak main Millennium. Abang Man main Leopard. Nak makan. Suasana dekat Toys Bar. Yang menunggu Imperial. Let's go. Ada walk-in. Dah exit. Raffle lah. Boleh ya. Dia successful, waiting list. Tapi still tak cukup. Boleh walk in. So yang kau yang kalah ni belum main. Betul tu. Macam dia habiskan waiting list dulu. Habis tu asal aku So dah habis tanaman. Ibu kak. Top 16. Liga 2. Liga 2. Kumbi? Oh dapat 2 lah. Ketiga. So ni lah. Back kan. Kumbi dapat telur level 3 level 4. Tahu level 4 ada. Ada. Ada level 5 terus kan? Ni orang main Atomic Cup. Dapat apa? Dapat apa? Dapat lain. Jiji bodoh. Masuk apa? Masuk bro. Ni waktu tak risky lah. Dah jual. Apa aku cepat dia dapat Dekat apa? Makan kat sini orang dia balik. Sumpah batu. Ni RM40 ni makan. Top 60. Let's go. Assalamualaikum. Hai, ni kucing hai. Yang mana ni? Tengok ni. Assalamualaikum semua. So, korang dah tengok vlog aku. Aku suka lah sebab aku pun macam kalang kabut sikit lah pasal vlog tu. Ni aku balik kerja sebenarnya. Aku nak terus buat video sebab aku nak upload vlog ni untuk esok. So kalau korang tengok video tadi, video yang pasal vlog tadi, yang aku pergi Atomic Cup, aku pergi DOD kan. Dan video yang live ni aku rekod selepas tu. Sebab apa? Aku tunggu geng Rumah Marah, iaitu Kumvi, Zeno, Kira, lepas tu dengan Abang kucing aku. So dengan apa? Bancing semua geng Rumah Marah. Abang Wan ada. Lepas tu si aku lupa nama dia sekejap. Aku cuba tengok balik. Nama dia kenapa? Bukan. Nama TikTok dia Alam Maybe aku lupa. Aku lupa nama dia. So ni aku cakap Haris ada. So video tadi video yang lah ni aku buat untuk bagi tahu lah. So yang aku pergi tu adalah yang first kali aku pergi DOD tu, Zeno dapat gaul. So dia kalah first round. Dia kalah first round lah. So Kira dapat nombor 3 untuk gaul DOD. So tanya okay. So untuk Atomic Cup pada hari Ahad dekat Toys Bar, so Zeno dapat nombor 35. Nombor 35. Kira dapat top 32. Dia dapat nombor 29. So Kumvi dapat top 16. Alhamdulillah. So dan aku dapat top 36. Aku dapat nombor 36. Tak dapat lah prize 32 kan. So dia prize dia 32.
16 dengan top 1 lah. So sebab aku, conclusion aku lah, aku banyak buat misplay lah masa masa terpick up tu. Banyak misplay sampai Harisu pun nak tembak aku lah time tu. Sebab kalau ikut kan apa kata Harisu lah, aku boleh menang first game, second game, first game dengan second game lah. Aku lawan dengan Royal Knight, aku lawan dengan Puppet, so aku boleh menang dua tu. Tapi aku banyak misplay pasal effect lah. So ketiga memang aku kena kalah lah. Memang aku kalah sebab aku lawan Makina kan. Barang aku tak ada nak settlekan Makina tu pun susah kan. So nextnya aku lepas habis lawan Makina, aku menang lah. Lambat comeback lah. Tapi alhamdulillah lah, dengan pencapaian aku, first time aku join auto makeup, so aku dapat nombor 36. Is okay lah bagi aku, alhamdulillah. So semalam, video ni aku ikut hari Senin. So semalam diorang main Gao dekat Kuantan, dekat kedai Hobby Hunter. So yang pergi adalah Kira, Zeno, Kumvi kan. Kumvi yang dapat. Lepas tu dengan geng orang marah lain lah. So alhamdulillah Zeno berjaya sampai ke round nombor 2. Kira pun berjaya sampai ke round nombor 2. Dan alhamdulillah tepuk kan. Kita ada wakil. Ada wakil. Kucing putih. Ada wakil iaitu Kumvi dapat nombor 1 dekat Gao. Alhamdulillah. Dengar. So kita orang ada wakil dah untuk Rumah Marah. So tahniah buat Kumvi. Ni aku buat untuk Rumah Marah jugalah. So Kumvi kemungkinan dia akan pergi ke Asia Final. Tapi aku tak tahu lah dia punya perjalanan tu macam mana. Lepas Gao ni ada seleksi untuk Asia Final. So aku harap Kumvi buat yang terbaik lah dengan deck millennium tersebut lah. Shit lah. So yang lain pun aku rasa diorang dah buat sehabis baik mungkin. Sebab aku tak silap aku Kira jumpa dengan si Kira dengan aku asyik lupa nama dia. Kenapa aku lupa nama dia? Weh tolong weh. Aku nak ingat nama dia Alan. Aku tak tahu lah, aku lupa nama dia. Sumpah juga. Sorry tau. Tolong betulkan aku. So aku asyik teringat nama TikTok dia tau. So diorang nak jumpa orang sama. Kumvi pun jumpa Bancing kan. So itu sajalah untuk video kali ni. Korang jangan lupa like, comment, subscribe channel aku. Dan korang jangan lupa share. So aku harap korang enjoy dengan video kali ni. Itu saja. Okay, all the best semua untuk geng Rumah Marah. Alhamdulillah kita ada wakil Kumvi. So okay dah. Ciao. Nak cakap apa? Cakap sikit. Ciao.